Ada satu perempuan datang rawat di pondok saya dengan suaminya, dengan moknya, dengan ayahnya. Waktu baca ruqyah, ustaz, ada rasa benar keluar kok kemaluan. Saya kata pergi tandas, pergi toilet. Suami dia pimping dia. Kes yang pernah saya jumpa, perempuan keluar lidi motosikal. Ring motosikal yang lidi, bukan restok. Ring yang lidi, sebatang lidi motosikal tanpa dipotong, sebatang ni keluar melalui kemaluan. Bayangkan. Ish, ngeri, memang ngeri. Sebatang terus. Kalau kerak, tak apa pendek-pendek. Ni sebatang terus. Ni bukti. Di Pulau Pinang baru ni, tengah baca ruqyah, anta hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Ustaz. Nak pergi toilet sekejap. Ada rasa benar keluar kemaluan. Sila. Pergi toilet tu. Suami teman. Lepas suami teman keluar toilet. Okey, saya ajuk dia. Keluar toilet, datang tempat saya buat rawatan, dipegang tisu ni. Ustaz, keluar melalui kemaluan.